Sekarang ni banyak pesakit datang dan mengatakan, saya amalkan cara hidup yang sihat, saya jogging, saya tak merokok, saya tak minum arak. Doktor, boleh doktor share apa penyebab punca limfoma ni, doktor? Okey, so berdasarkan kajian di luar negara dan di Malaysia, keseluruhannya kebanyakannya kanser tak ada spesifik sebab. Okey, sekarang ni banyak pesakit datang dan mengatakan, saya amalkan cara hidup yang sihat, saya jogging, saya tak merokok, saya tak minum arak. Okey, tapi berdasarkan kajian yang dibuat juga, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko kanser limfoma. Contohnya umur, makin meningkat umur selalunya dia berkait dengan kanser limfoma bukan Hodgkin ataupun kita panggil non-Hodgkin limfoma. Faktor imun yang rendah. Imun yang rendah contohnya pesakit HIV, ataupun pesakit yang ada penyakit autoimun. Contohnya rheumatoid arthritis, lupus, selalunya meningkatkan risiko untuk mendapat limfoma.